Korang kena take note benda ni sebab banyak orang nak pedajal kita dengan benda ni. Kalau kereta kau berhenti kat R&R, tiba-tiba overheat ke, temperature naik ke apa kan, benda ni lah yang orang buka kalau kau nak tahu. Okay Mat, benda ni kan, function dia penutup tangki radiator belah bawah punya tau. Benda ni lah yang menghalang air keluar daripada radiator kereta korang. Kebiasaannya benda ni kalau orang nak majal kereta korang ke apa ke kan, dia akan buka benda ni. Benda ni dia duduk bawah radiator, dekat belah bawah. Kalau macam jenis Proton ke Pro 2 ke, diorang boleh selup tangan tinggal buka je. Bila dah buka, air akan keluar. Bila air dah keluar, dah sasar dalam enjin korang air kurang, radiator korang air kurang. Bila air dah kurang, korang terus jalan, memang overheat lah jadi dia Mat. Itu yang temperature dia terpacak tinggi-tinggi tu kan. Kebiasaannya bila puak-puak dajal ni dia dah buka benda ni, dia akan standby punya lah budak-budak dia. Lepas tu dia tengok kereta tepi jalan tersidai ke apa ke kan, dia akan tarik kereta korang. Lepas tu pergi. Time tu lah dia nak ketuk korang. Ini dah kena ribu-ribu punya kerja. Itu kebiasaannya kerja-kerja dajal macam tu. Kalau korang parking kereta kat mana-mana sekalipun, pastikan korang cek kereta korang. Benda ni benda kecil je, tapi boleh menyebabkan enjin kereta korang overheat, boleh menyebabkan kereta korang enjin jam. Korang kena peka lah dengan kereta korang sendiri. Kalau tidak, duit korang yang melayang. Okay Mat, korang tolonglah viralkan video ni, share kat member korang supaya diorang lebih berhati-hati lah lepas ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat kat korang, jangan lupa like, follow, comment and share video ni kat member korang.